Bagi kebanyakan orang, hujung minggu adalah masa untuk berehat. Namun bagi Francis Poh, Sabtu dan Ahadnya sejak 12 tahun lalu dihabiskan di sini, di tepi jalan. Berdiri 12 jam sehari di bawah bahang matahari mahupun titisan hujan hanya untuk satu tujuan, mencarikan rumah buat haiwan yang diselamatkannya. I dah cuba guna social media sebagai platform untuk menolong mereka cari rumah. Tetapi kat social media ni ada terhad dia tersendiri. Especially kalau katakan anak anjing yang biasa yang warna coklat macam ni, kalau letak kat Facebook kadang-kadang tak ada orang layan, tak ada orang inquire langsung. Itu yang I end up dapat idea buat benda ni. Di mana I keluar kat public yang di mana I dapat banyak interaction dengan orang, dengan banyak traffic yang dapat tengok mereka dan kita ada peluang untuk cari rumah untuk mereka. Merata kat semua jalanan banyak anjing yang tengah merana, kucing pun sama. Itu yang saya rasa kalau kita ada tenaga atau peluang untuk membantu mereka, why not kita memberi mereka satu peluang untuk berhidup di tempat yang sesuai. Misi kali ini cukup mencabar. Daripada 11 ekor anak anjing jalanan yang diselamatkan oleh jirannya, Parimala Balakrishnan, 8 sudah menemui tuan baru. Namun, baki 3 ekor lagi kini menjadi misi utama Poh. Sudah 14 hari hujung minggu dihabiskan demi 3 nyawa terakhir ini. So far, so many weeks that he's been doing this because we had 11 puppies. Tapi sekarang tinggal 3 sajalah. I feel he's unbelievable. I don't think anybody have done this. I rasa macam I'm honoured, like I know him, because he's willing to stand from 8 to night is crazy lah. Anak bantuan untuk sharekan ini supaya mereka dapat rumah dengan cepat sebab mereka makin lama makin besar. Itu yang nak carikan rumah untuk mereka aja. Tinggal 3 ekor lagi. Masa semakin suntuk dan anak-anak anjing ini membesar dengan cepat. Bantu Poh memberikan sinar baharu buat mereka. Jika anda berminat mengambil anak anjing tersebut, hubungi Poh melalui media sosialnya sekarang. Azurin Zainal, Citra FMT.